Pernah tak awak rasa macam ada sesuatu yang istimewa sangat dalam diri? Rasa macam awak ni dah ditakdirkan untuk sesuatu yang besar. Mungkin jauh sebelum awak kenal dunia ni, sebelum awak ada nama, ada satu kuasa agung yang dah tahu siapa awak. Ya, sebelum awak dilahirkan, Tuhan dah pun kenal awak. Ini bukan sekadar cerita. Dalam Yeremia 1:5, firman Tuhan kata, "Aku belum lagi membentuk engkau dalam kandungan ibumu, tetapi aku sudah mengenal engkau." Bayangkan, sebelum awak jadi awak yang sekarang, Tuhan dah ada rancangan untuk awak. Ini bukti betapa bernilainya awak di mata Dia. Tuhan sayang kita, jadi kenapa nak takut atau rasa tak cukup? Jangan pernah rasa diri ni tak berguna atau terlalu muda buat sesuatu yang baik. Tuhan dah pilih awak, Dia dah kenal awak. Setiap cabaran yang kita hadapi, Tuhan ada dengan kita. Percayalah, kasih Dia takkan pernah tinggalkan kita. Awak istimewa, dicipta dengan cinta dan tujuan ilahi.